أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم هنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع ابن حابس 100 من الإبل، وأعطى أيينة ابن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. ثم قال: يرحم الله موسى قد أوتي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا. Sedang jemaah muslimin muslimat, para pelajar yang dirahmati Allah. Baik, malam ini kita sambung pengajian kitab hadis Riyadhus Salihin, dan kita masih lagi belajar dalam bab yang ketiga, iaitu babu as-sabri, bab pada menyatakan kelebihan sifat sabar bagi orang mukmin. Dan pada minggu lepas kita telah baca 2-3 hadis. Termasuklah antara hadis yang kita baca ialah hadis daripada Abu Hurairah riwayat Bukhari, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Nabi bersabda, barang siapa yang Allah Taala menghendaki kebaikan untuk dia, Allah Taala akan timpakan dia dengan musibah. Ini kita panggil cara untuk kita memahami qada qada Allah Ta'ala yang hanya difahami oleh orang mukmin yang berilmu. Kalau kita tengok zahir hidup kat semua orang ni, termasuk kita orang mukmin dah, tak ada orang nak susah kan. Dan Allah Ta'ala pun tidak kata menciptakan agama kemudian dianuti oleh hamba-hamba dia untuk mereka ni hidup susah atas muka bumi. Tak. Agama ni menyempurnakan kesejahteraan dunia akhirat. Tapi dalam hadis ni kita baca dah ni, Nabi sebut bagi siapa yang Allah Ta'ala nak beri kebaikan untuk dia, maknanya Allah Ta'ala nak beri rahmat pada dia, Allah Ta'ala akan uji dia dengan kesusahan. Jadi kita kena faham bahawa susah ni, susah buruk sesuatu peristiwa ni pada kita manusia. Di sisi Allah Ta'ala ada supaya kita kata anak lah. Di sisi anak kat sakit tak salah ayah mak kata ni, tapi di sisi mak ayah kata tu baik. Kenapa? Kerana dia memberi kesan baik pada anak ni. Anak kita panggil nak ajar anak adab dan sebagainya. Jadi walaupun kita tengok musibah ni buruk, tapi kita beriman bahawa musibah ni daripada Allah. Dan hadis ni sebut bahawa Allah Ta'ala beri musibah pada orang mukmin ni untuk kebaikan. Maka walaupun benda tu buruk di sisi kita, tapi agama minta kita masuk dalam hati kita bahawa ni adalah kebaikan untuk diri aku daripada Allah, aku tak nampak. Dan kita telah baca dah bahawa sebelum ni, bahawa antara kebaikan yang nyata ialah musibah ni akan menghapuskan dosa. Orang mukmin, orang kafir tak lah, orang-orang buat maksiat, bila dia terima dengan sabar, redha, maka segala dosa dia sebelum ni Allah Ta'ala akan hapus dengan sebab dia sabar dengan musibah yang menimpa dia. Termasuklah Allah Ta'ala ganti dengan pahala, Allah Ta'ala tingkatkan darjat dia dan sebagainya. Ini yang kita
kita baca dah bulan ni. Baik, antara hadis kita baca ialah pada minggu lepas, hadis daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabahu. Tak boleh seseorang kamu, kata Nabi, tak boleh dia berniat ataupun dia berimpian untuk mati dengan sebab musibah yang menimpa dia, musibah yang teruk sangat kan, yang kadang-kadang dia rasa mari lama sangat musibah, buat habis cara dah tak lesar juga, musibah tu tetap ada, menyebabkan kadang-kadang orang mukmin sendiri pun rasa letih dan mari dalam kepala dia Allah dah. Ketika siapa kemucuk dia tak mampu dah, maka dia kata kalau begini enggak baik matilah. Baik mati. Nabi kata jangan. Jangan dia berangan-angan untuk mati. Yang musibah dia. Kerana tak adilah. Kerana musibah Allah Ta'ala buat pada orang mukmin untuk mendekatkan dia pada Allah Ta'ala. Dia kena tanggung dengan sabar. Dia kena redha. Tu hak kita panggil hak Nabi pesan. Tapi Nabi tahu bahawa sebahagian bala musibah ni kadang-kadang teruk, tak nak ditanggung oleh orang mukmin kerana lama sangat, berat sangat dan sebagainya. Maka Nabi buat satu lorong. Nabi buat satu lorong jalan penyelesaian. Kalau rasa berat doa, rasa nak duk mikir hari-hari serah molek mati, ada serah molek matilah, sakit doa ni, duit pun habis dah, orang lain pun jadi susah, anak-anak susah, jiran jadi susah habis orang. Maka kita panggil kita ni macam putus harapan kan. Nabi kata fa in kana la budda fa'ilan falyakul. Jika sekiranya dia rasa nak juga mati, maka aku larang tadi, tapi dia boleh berdoa. Hendaklah dia berdoa. Maknanya perasaan dia, ya Allah aku rasa lagu ni, tapi aku sendiri tak tahu masa depan aku dalam kubur. Nak angin nak mati, nak lepas sakit atas dunia, masuk dalam kubur sakit lagi. Sakit lagi dengan soal jawab dengan Allah Ta'ala, dosa dan sebagainya. Jadi kalau atas dunia ni dirasa tak gerak, maka hendaklah dia berdoa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah Tuhanku, panjangkanlah, hidupkanlah aku. Maknanya sihatkanlah aku, jauhkan aku, angkatlah bala daripada aku musibah ni, sehingga aku boleh hidup sejahtera selama mana kehidupan lepas ni adalah baik untuk aku. Dalam hadis lain ada doa kan, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah hidup aku atas dunia ni menambahkan lagi kebaikan, pahala aku boleh buat banyak, panjang umur kau banyak pahala, buat gitu ya Allah. Jadi aku sakit ya Allah, kalulah aku ni depan hari ni hidup aku ni baik, maka perhidupkanlah aku, panjanglah nyawa aku. Wa tawaffani, dan matikanlah aku, tariklah nyawa aku ya Allah, idza kanatil wafatu khairan li. Jika sekiranya apabila mati itu adalah baik untuk aku. Ni hak dia, hati dia duk nak kan. Tapi Nabi tak jangan dia kata ya Allah matilah tu, tak boleh. Dia tak boleh kata ya Allah matikanlah aku, tak boleh. Dia kena bubuh dua. Dan dua-dua pilihan ni, hidup dengan mati ni, aku suruh kamu ya Allah, kerana mu lebih tahu. Dan orang mukmin bila dia doa gini ni, hati dia akan jadi tenang lah. Maknanya sekarang ni dalam keadaan dia sakit, musibah parah kan, maka bila dia serah diri dia pada Allah Ta'ala dengan penuh yakin, dengan penuh tawakal, maka hati dia akan tenang untuk menghadapi musibah tu. Tiba-tiba lepas dia doa ni tak mati juga. Bila tak mati tu, walaupun musibah ada lagi, hati dia akan rasa reda. Kenapa? Kerana maknanya Allah Ta'ala ni nak dawi pahala lah kat aku, kerana aku minta gitu kan. Aku minta dengan penuh harapan, maka sakit boleh pahala, sihat pun boleh pahala. Kalau mati kita minta dah, ya Allah, maknanya aku minta mati yang terbaik. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dalam doa kita kan, dan jadikanlah mati aku ya Allah mati yang menjadi penamat, penyudah kepada segala kejahatan yang terpaksa aku tepuh atas muka bumi ni. Kejahatan nombor satu kat dosa lah, dosa macam-macam lah, maksiat dan sebagainya. Ini antara doa terbaik
untuk orang yang ditimpa musibah, yang siapa kemucak dia jadi, kepala dia jadi apa ni, lemah dah untuk fikir kehidupan, maka dia serah diri dia pada Allah Ta'ala. Hadis terakhir kita baca pada minggu lepas ialah hadis yang acak juga kita temu dalam bab sabar. Hadis daripada Abi Abdullah Khabbab bin al-Arad. Hadis ini masyhur, hadis ini riwayat Bukhari. Seorang sahabat nama Khabbab. Khabbab ni dia seorang sahabat yang muhajirin lah, duduk Mekah. Dan dia ni kalau kita baca kisah dia antara sahabat yang teruk kena seksa. Dengan ada beberapa orang suhur kan di Mekah ni, termasuk Bilal bin Rabah, keluarga apa ni Sumayyah dan sebagainya. Jadi dia kata Khabbab ni sebut bahawa satu kali kami mari jumpa Nabi ramai-ramai mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sedang berbaring berbantalkan kain sebar, kain selimut, kain sebar lah, kain Nabi sebar, Nabi lipat-lipat buat batal. Jadi kami pergi cari Nabi, tiba-tiba kami dapati Nabi duduk di bawah teduhan Kaabah, masuk Mekah lah ni. Lalu kami mengadu pada Nabi, fakulna ala tastansiru lana ala tad'u lana, ya Rasulullah, tidakkah masanya untuk kamu berdoa untuk kemenangan kita supaya Allah Ta'ala tolong kita. Ala tad'u lana, tidakkah ni masanya, siapa dah masa ya Rasulullah untuk kamu berdoa pada Allah untuk kemenangan kita. Tak cakap dah Rasulullah, letih dah kita ni, mu sendiri pun letih, kami apatah lagi ya Rasulullah, tak dapat menanggung dah segala kesusahan, terutama sekali azab yang menimpa azab yang menimpa umat Islam di kota Mekah. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, Nabi jawab tu, faqala qad kana man qablakum yu'khadhur rajulu fayufaru lahu fil ardi, adalah orang sebelum daripada kamu telah ditangkap lalu digali bumi, digali lubang untuk mereka, lalu mereka dimasukkan dalam lubang tersebut, dikambuh. Kamu sakat dada lah, sebab kita sebut dah minggu lepas ni, hadis kita baca ni, secara ringkas. Thumma yu'ta bil minsyari, bila dikambuh tinggal dada dengan kepala, dibawa kepada mereka, dibawa ke apa, gergaji, gaji hok kayu, gaji besi hok kayu. Fayudau ala ra'si, lalu diletakkan ke atas kepalanya. Fayuj'alu nisfaini, lalu digergaji sehingga terbelah dua kepala, maknanya diazab. Orang zaman itu Nabi kata, Nabi tengok muka sahabat kan, hak tak apa nak sabar dah ni, letih dah ni. Nabi kata, ingat cerita, tidak mung saja hak kita tepuh hari ni tidak bermula kita, bahkan orang-orang dulu hak beriman pun diuji dengan ujian yang teruk. Lalu Nabi buat contoh, ada di antara mereka ni ditangkap, dikambuh, kemudian digergaji kepala mereka sampai putus dua. Wa yumsyatu bi amsyatil hadid, dan mereka ni disisir tubuh mereka dengan sisir besi yang tajam. Gerak besi kita panggil yang tajam, dihirih, dilukakan antara daging dengan sapak tulang, maknanya kita panggil tubuh isi besi tu rapat tulang. Nabi kata, ma yasudduhu dzalika an dini, semua tu tidak menghalang mereka daripada agama, maknanya tidak menghalang mereka daripada istiqamah dengan agama, kerana mereka yakin dengan agama Islam yang dibawa oleh para nabi mereka. Ini tahap apa ni? Tahap kesabaran ke atas penyiksaan yang mereka terpaksa tanggung daripada musuh Allah, orang-orang kafir. Kemudian Nabi bersumpah, Nabi wijamina dengan kemenangan agama. Sabarlah kata, maknanya Nabi nak ayat yang sabarlah. Demi Allah, la yutimmannallahu hadzal amra, demi Allah pasti Allah Ta'ala akan menyempurnakan urusan agama ni kalau aku bawa ni, maknanya Allah Ta'ala akan beri kemenangan kok mana pun, hatta sehingga satu masa mu akan tengok yasirar rakibu min san'a ila hadramaut, mu akan tengok ada orang yang bermusafir seorang diri, naik unta seorang diri
dia boleh berjalan bermusafir seorang dia daripada San'a, bandar San'a di Yaman hari ni, pergi ke Hadramaut, ke bandar besar lagi di San'a di Yaman hari ni pun nama sama. Hari ni pun zaman Nabi pun nama yang sama, bandar ni, negeri ni. Sekarang pun San'a dengan Hadramaut ada kan. Kita boleh buka peta. Tengok Google Map dia akan jumpa. Anak-anak kita pun banyak belajar sama ada di San'a ataupun Hadramaut. Anak kita hak Malaysia ngaji agama sana. Sebelum perang lah. Allah ni susah sikit lah. Yaman tu duduk tengah perang. Mu akan tengok dengan matamu umat Islam lah. Kalau tidak sahabat khabar pun satu masa kita akan tengok orang musafir naik unta, sore-sore dia nyok naik unta litah pada pasir daripada San'a ke Hadramaut. Dia berani jalan la yakhafu illallah. Dia tak takut siapa. Dia tidak takut pada sesiapa pun kecuali Allah. Wadhiba ala ghanami. Dan juga dia takut, kalau nak takut pun takut pada serigala. Takut serigala tu mari terkek kambing, beri hak dia bawa. Maknanya selain daripada dia jalan untuk dia tu, dia bawa bekal dia kambing tu. Maksudnya ialah tak takut pada orang jahat. Hak takut tu takut musibah tu takut biasalah, sebab musibah ni tidak mari daripada orang jahat. Musibah daripada Allah. Hujan lebat, angin ribut, binatang buah semua daripada Allah Ta'ala. Hak tu kita panggil kehidupan dunia. Jadi maksud tak takut ni ialah tak takut pada orang kafir. Lah ni muduk Mekah depan Kaabah ni kita takut. Kenapa? Orang kafir menguasai Mekah, khianat kita. Tapi satu masa Mekah ni akan aman. Bukan setakat Mekah, bahkan Semenanjung Arab ni akan aman. Dengan sebab semua penduduk masuk Islam. Dan orang kafir, maknanya tak takut ni kerana tak ada dah orang kafir. Ataupun kalau ada orang kafir di Semenanjung Arab pun, mereka tak berani nak setuh orang Islam. Tak berani nak setuh. Kenapa? Mereka ni telah kalah. Tak berani nak kosek orang Islam. Hadis ni katanya para ulama kita adalah tanda mukjizat kebesaran, kebenaran nubuwah, kenabian Nabi. Mana Nabi sebut benda akan datang dan benda tu berlaku sungguh. Duduk tak lama bila Nabi hijrah kota Mekah, Nabi boleh tahu dan Nabi boleh sapa menawar seluruh semenanjung tanah Arab. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat kan, Nabi boleh kuasai. Kemudian disambut oleh para sahabat lain lah, para khulafa ar-rasyidin. Ini tapi semua hadis kita baca pada minggu lepas sebagai ulangan lah. Baik, malam ini kita masuk wa an abi hadis baru. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala lamma kana yaum Hunain athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah. Hadis ni hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud, sahabat besar. Dia kata, dia riwayat cerita pada hari perang Hunain. Perang Hunain ni kita ngaji dah belum ni? Perang hak berlaku selepas daripada Nabi buka kota Mekah. Duduk tak lama, walaupun Nabi kuasai kota Mekah, tapi Nabi tak kuasai lagi penempatan ataupun bandar-bandar hak sebelah Mekah, termasuklah Taif. Kita ingat Taif kan, tempat Nabi berdakwah, hak Nabi kena tagu dengan batu. Jadi perang Hunain ni, orang Taif, Bani Thaqif dengan Hawazin, dua kabilah besar ni, dia tak puas hati Mekah ditawar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengumpulkan tentera hak ramai untuk menyerang Mekah. Nabi bertindak balas, maka berlakulah Nabi bawa tentera dia, berlakulah perang, nama dia perang Hunain. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Hampir kalah jugalah kerana sahabat Nabi ni ramai. Kali pertama perang, Nabi bala tentera dia ramai 80,000, menyebabkan orang pandai muda selalu yakin dengan keramaian. Tapi Allah Ta'ala repoklah. Tapi nasib baik Nabi dan juga para sahabat besar ni terus bertahan. Itu cerita dia. Baik, hujung cerita dia perang Hunain ni Nabi menang lah. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menang, mencapai kemenangan, adalah harta ghanimah. Harta ghanimah. Cerita dia, bila selesai perang Hunain, athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah. Nabi pun bagilah harta ghanimah. Masa pembahagian ni, oleh kerana hak Rasulullah ni,
Harta ghanimah ni Nabi bagi, Nabi telah melebihkan sekumpulan sahabat dia berbanding kumpulan yang lain. Nabi bagi tak sama rata. Hak ni boleh dapat banyak, hak ni boleh sikit, hak tu tak boleh langsung. Fa'ata al-Aqra' ibn Habis, Nabi telah beri kepada seorang sahabat, dia baru masuk Islam, Aqra' bin Habis. Dia ni pemimpin kabilah dia. Nabi beri 100 ekor unta untuk dia seorang, mewakili kabilah dia lah, dia ketua kan. Lepas tu maknanya ikut dia lah, nak bagi kau nak dia seorang. Nabi beri. Wa ata Uyainata ibn Hisnin, Nabi beri juga sallallahu alaihi wasallam beri pada seorang nama Uyainah bin Hisn, juga dalam jumlah yang sama, misal dalika 100 ekor unta. Wa ata nasan min asrafil Arab, dan Nabi telah beri kepada beberapa orang pemimpin daripada pemimpin Arab hak baru masuk Islam. Kan cerita ni cerita Mekah baru masuk Islam kan. Ramai orang pakat masuk Islam berbondong-bondong supaya Quran lah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ramai orang Arab pakat masuk Islam ni, pertama kerana Rasulullah gagah dah. Yang kedua kerana hak masuk Islam ni pemimpin kabilah masuk kan, seorang masuk pakat beri orang lain anak buah masuk kan. Jadi bila perang pertama ni Nabi telah bagi harta ghanimah, dan Nabi telah pilih orang-orang tertentu, iaitu pemimpin-pemimpin yang baru masuk Islam ni. Nabi telah beri harta yang banyak. Wa atharahum, Nabi melebihkan mereka, mengutamakan mereka pada hari tersebut dalam pembahagian berbanding sahabat-sahabat lama yang telah lama bersama Nabi, sama ada orang Muhajirin, orang Ansar, bahkan sahabat-sahabat yang menanggung susah hidup, ada tekanan hidup masa bersama berjuang dengan Nabi. Zahir ke apa-apa ni lah hak patut boleh banyak. Hak ni baru masuk Islam, tiba-tiba boleh dia banyak. Cerita kita panggil cerita hak Allah Ta'ala buat berlaku zaman Nabi, nak suruh kita belajar. Faqala rajulun, jadi sahabat-sahabat ramai hak beribu ni ada hak tengok pembahagian Nabi ni. Katanya Abdullah bin Mas'ud, aku dengar seorang lelaki tengah celah-celah gitu tu, ada seorang lelaki, dia kata, wallahi, demi Allah, inna hadhihi kismatun ma udila fiha, sesungguhnya bagi lagu ni tak adil. Dia tak puas hati. Ada juga seorang lelaki kalau ramai-ramai orang Islam ni, semua Islam belaka ni, dia suara dia lah, tapi derah suara dia. Aku dengar kata Abdullah bin Mas'ud, dia kata apa, sesungguhnya pembahagian lagu ni tidak adil ni, tak adil. Wa ma urida fiha wajhullah, tidak nak kerana Allah Ta'ala ni. Dia pula syarah Nabi, dia kata bagi lagu ni tidak tujuan ikhlas nak pada redha Allah Ta'ala. Kata-kata ni kata-kata yang tak layak lah kan. Tak layak lah bagi seorang bergelar sahabat, kerana ni adalah hak bagi ni, tak ada orang lain kecuali Nabi sendiri. Fakultu, lalu aku berkata, katanya Abdullah bin Mas'ud, riwayat hadis ni, wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, dia gerak, dia kata la ukhbiranna, aku kok mana pun aku kena rayak ke Nabi, aku akan beritahu, aku akan khabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana ada di antara sahabatmu ya Rasulullah hak bersama berjuang ni, ada hak tak puas hati, dia ada hak perangai huduh, perangai munafik dah ni. Kata huduh, dia kata gini, tidak aku sorang, dengan orang lain pun mungkin dengar juga, cuma dia diriwayatkan. Fa ataituhu, lalu aku pun segera jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbartuhu, lalu aku khabarkan kepada baginda, bima qala, dengan apa yang dia cakap, dengan apa aku dengar dia bercakap. Fataghayyara wajhuhu, bila Nabi dengar gitu, berubah muka Nabi. Muka Nabi berubah, hatta kana kasirfi, berubah merah serupa dengan asirf. Asirf ni Imam Nawawi sendiri sebut, asirf maknanya serupa dengan celup pewarna, dye. Kita buat apa, kain batik tu kan, pewarna tu nak warna, ngecat tu.
Dia kata warna merah supaya warna pewarna tu lah. Dia kata muka Nabi jadi merah. Merah kenapa? Kerana perasaan marah. Nabi menahan kemarahan dengan sebab kata-kata ni keluar daripada umat dia sendiri ke atas dia, ke atas perbuatan Nabi hok bagi tadi. Sumaqala, Nabi tahan lah. Nabi merah muka Nabi duduk senyap. Duduk tak lama Nabi kata, sumaqala, kemudian Nabi bersabda, faman ya'dilu idza lam ya'dilillahu wa rasuluh. Nabi kata, kalau setahun ni siapa hok berlaku adil jika Allah Ta'ala dan Rasul tak berlaku adil? Kalau hak aku buat tadi tak adil, pasal apa dia hak adil atas dunia ni? Hak aku buat ni mesti daripada Allah. Nabi tidak buat benda hak bertentangan dengan Allah. Mana hadis nak sebutnya mana? Aku bagi ni kerana kehendak Tuhan. Ada, aku tahu hikmah. Sepatutnya hak mana rasa pelik tu, mari tanya Nabi lah. Sahabat-sahabat lain yang besar hak faham dah, dia tak tanya dah. Kerana dia faham semua perbuatan Nabi ni dah nyata ke tak nyata hikmah dia. Para sahabat hak berilmu ni pakai terima, kerana mereka tahu bahawa Rasulullah buat yang terbaik. Tapi maknanya hak lelaki ni ada dalam syarah tu disebut ada nama lelaki ni ada nama. Cuma lelaki munafik lah. Munafik hak kita panggil baru masuk Islam, hak iman kita panggil mulut je beriman, mulut je sebut la ilaha illallah tapi hati tidak kan. Jadi Nabi kata ni tidak kata depan lelaki tersebut, kata depan Abdullah bin Mas'ud hak riwayat hadis lah. Dia kata, Nabi kata, kalau aku tak adil, Allah Ta'ala tak adil, pasal apa dia atas dunia ni adil? Thumma qala yarhamullahu Musa. Nabi jawab tu ya. Kemudian Nabi kata lagi, Nabi tukar tajuk. Nabi kata yarhamullahu Musa. Nabi tukar poin lah. Semoga Allah Ta'ala merahmati Musa alaihissalam. Nabi ingat, tiba-tiba Nabi ingat cerita kawan-kawan dia, saudara-saudara dia para Nabi. Maka Nabi kata semoga Allah Ta'ala rahmati Musa alaihissalam. Qad udhiya bi akthara min hadza fa sabara. Sesungguhnya dia telah disakiti. Nabi Musa ni dalam sejarah hidup dia telah disakiti oleh kaum dia dan juga kaum Fir'aun bi akthara min hadza, lebih teruk, lebih banyak daripada hak aku hadapi. Fa sabara, tapi Nabi Musa kekal sabar. Maknanya Nabi tadi berubah muka kan, berubah nak marah dia, tapi Nabi tahan. Dalam memang tahan marah ni pahala besar kan. Wal kawiminal ghaidh, tak dapat tidak dah. Semua orang ni siapa masa dia Allah Taala uji dengan panah marah kan. Tapi siapa yang berjaya menahan diri dia, walaupun dia mampu, dia dapat pahala besar. Jadi Nabi ni berakhlak ginilah Nabi ajar. Dia tahan marah dia, tapi menahan marah tu muka tu kat murah merah. Merah merah. Lalu Nabi ingat, Nabi ambil, kita panggil Nabi tupai sejarah sahabat-sahabat dia, saudara-saudara dia para Nabi. Nabi kata, oh Nabi Musa tu dulu teruk lagi pada ni. Tak, kita baca Nabi Musa kan. Nabi Musa ni kan, dia orang backing. Dihantar pada umat yang degil. Degil pelik. Supaya Yahudi hari ni lah. Supaya Yahudi hari ni. Kita tengok Yahudi hari ni pelik ke dah. Dia kerah-kerah dia tu. Dia bila dia gagah, dia tunjuklah gagah dia. Ni perang lalu benar pula. Ada. Saing-saing dia, hodok sokong dia pun penimpal dia. Tidak nak sokong benar Islam, sokonglah. Tapi dalam sokong tu kak penimpal dia. Lagu mana nak urus Netanyahu ni. Dok kerah kepala. Degil dia, tak kira jahat dia. Jadi umat Nabi Musa ni lebih teruk daripada umat aku, Nabi kata. Maka kesakitan yang terpaksa dihadapi oleh Nabi Musa dengan sebab umat dia, kaum Fir'aun, umat dia sendiri Bani Israel, kita panggil teruk. Nabi Musa semua tu Nabi Musa berjaya tanggung dengan sifat sabar. Jadi Rasulullah kata, aku tupai, tak apa aku sabarlah. Maknanya Nabi tak suruh pergi cari jatuh mana, cari hak mana, katok kepala kalau mana dak. Nabi lok gitu je. Nabi kata sabarlah. Sabar, kerana Nabi tahu bahawa dia ada di antara umat ni yang berpenyakit, iaitu penyakit nifak lah, penyakit munafik.
Nabi tak boleh lari bahawa anak buah dia sendiri pun ada hak tidak ikhlas dalam iman. Ni kita panggil gambar dah. Gambar kesukaran dakwah yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi tak peliklah kalau hari ni orang hak mana ikut Nabi, ambil tugas Nabi hak besar ni, tugas berdakwah di jalan Allah, bila dia terpaksa berhadapan dengan musuh-musuh hak tak suka dengan Islam, tak suka dengan ajakan supaya manusia ni menumpu pada hidup akhirat berbanding dunia, dia akan berhadapan. Pendakwah ni lah, ulama pendakwah ni, pejuang ni akan berhadapan dengan macam-macam kesakitan keluar daripada mulut dan juga perbuatan orang musuh-musuh Allah Ta'ala. Jadi maknanya kena tiru Nabi. Nabi ingat Nabi Musa, kita umat ni ingat Nabi dan ingat juga para Nabi hak terdahulu. Semua tu mereka ni apa ni Allah Ta'ala sebut fabihudahu muqtadih, dengan petunjuk mereka lah wahai Muhammad mu kena ikut mereka. Maknanya orang yang telah lepas padamu wahai Muhammad, mereka semua ni adalah uswah, mereka ni adalah ikut temu, maka mu kena ikut mereka, jalan mereka, jalan redha, jalan sabar, jalan istiqamah. Maka begitulah umatmu kena ikutmu, dia kena ikut para Nabi terdahulu. Termasuk dalam kita ngaji tafsir kan, Nabi Ibrahim alaihissalam, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladina ma'ah. Fakultu la jarama la arfa'u ilaihi ba'da hadithan. Abdullah bin Mas'ud hak riwayat hadis ni, bila dia tengok Nabi tu merah merah muka ni, dia pula jadi tak sedap. Dia kata, Allah lepas ni demi, maknanya lepas ni sah dah, aku tak seriput dah ke Nabi. Aku tak seriput dah ke Nabi. Walaupun hak dia riput tu betul. Daripada Nabi tak tahu, baiklah Nabi tahu. Sebagai peringatan, ada di antara orang munafik gini lah. Ada ulama kata ada benda-benda tak comel dalam masyarakat ni, asalnya jangan kita buka, jangan kita sebar. Kalau sebar tu menambahkan lagi buruk, terutama sekali salah faham, saling tidak mempercayai kan. Jadi kalau kita tengok daripada orang Islam benda buruk, tak usah sebarlah. Tapi berdasar pada hadis ni, ulama hadis kata jika sekiranya benda buruk tersebut boleh membawa mudarat kepada masyarakat, maka boleh didedahkan pada orang yang tertentu, terutama pemimpin ke siapa-siapa, untuk dia menyekap kejahatan tersebut daripada merebak. Jadi perbuatan Abdullah bin Mas'ud ni adalah perbuatan yang benar, ripuk ke ketua kan. Tapi Abdullah sendiri ni dia kata, bila aku tengok Nabi, aku pula naik takut, serah macam salah nak pula. Kenapa? Menyusahkan Nabi pula, duk mikir haumat dia, siapa Nabi terpaksa menahan kemarahan dia. Jadi dia kata, dak, aku lepas pada ni aku tak siakak dah, maknanya aku tak siripuk dah, aku tak siwak ripuk dah selepas daripada ni sebagai benda-benda buruk, berita buruk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tu semua kita dapat gambar daripada hadis ni secara ringkasnya. Kesabaran dah, kelebihan sifat sabar yang bermula daripada batin tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita pergi hadis yang khususnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi 'abdihi khairan ajjala lahu al-uqubata fid dunya wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Ada dua matan hadis, dan dua ni diriwayat dalam riwayat Tirmizi, dan hadis ni kata Imam Tirmizi sendiri, hadis ni hadis hasan. Hadis yang baiklah, mana bawah sikit pada hadis sahih. Hadis daripada Anas. Katanya Anas, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza aradallahu bi 'abdihi khairan, apabila Allah Ta'ala menghendaki kebaikan untuk hambanya, maknanya bila Allah Ta'ala nak merahmati hamba dia, bagaimana Allah Ta'ala buat? Ajjala lahul uqubata fid dunya, Allah Ta'ala akan mempercepatkan balasan hukumnya di dunia lagi kepada hamba dia.
Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra, dan apabila Allah Taala menghendaki keburukan untuk hamba dia, maknanya Allah, bila Allah Taala taksir rahmat, Allah Taala nak tunjuk marah dia kepada hamba hak salah ni, hak dia marah ni, Allah Taala buat lagu mana? Allah Taala akan menahan orang jahat tu daripada terima hukum atas dunia. Dia ada buat dosa tapi Tuhan tak balas, hatta yuwafiyahu, sehinggalah dia jumpa Yaumal Qiyamah, dia berjumpa hamba hak jahat ni hari kiamat. Maksudnya Tuhan tangguh pembalasan hukumnya atas dunia dengan tujuan untuk Allah Ta'ala balas di hari akhirat. Maknanya dengan hukumnya hak lebih teruk. Ini lagi ilmu hak kita kena faham benar-benar kan. Iaitu antara tanda rahmat Tuhan pada hamba ialah setiap kali buat dosa Tuhan balas lalu atas dunia. Okay? Dosa ni maksiat ni boleh dosa. Dosa ni tanda kemurkaan Tuhan. Bila kemurkaan Tuhan, Tuhan balas. Tuhan tak duduk saja. Dia ni al-muntaqim. Dia ni Tuhan hak jenis balas. Tuhan ni maha membalas. Dia benda hak baik dia balas lalu. Al-muntaqim maknanya benda hak buruk dia akan balas lalu. Dia tak duduk saja. Dia tak akan lupa dosa manusia. Kecil besar Tuhan akan balas. Cuma hak buat dosa ni dua. Pertama, hamba dia hak berimeh, hak nak rahmat dia semua, hak takut dia. Dan selagi hamba dia hak tak berimeh, tak takut Tuhan. Jadi Tuhan ada dua jenis hamba ni dengan berbeza. Jadi hukumnya Tuhannya dua jenis. So pertama hukumnya atas dunia, yang kedua hukumnya akhirat. Atas dunia berat sama mana pun rengeh berbanding akhirat. Kerana akhirat tu hukumnya dia neraka. Gak neraka ni sebagaimana kita belajar lah, berat. Jadi bila seorang hamba mukmin hak Tuhan saya ni buat dosa atas dunia, dia orang mukmin ni tak buat dosa, akan terlepaslah juga kerana payah nak lepas atas dunia. Ujian Tuhan ni berat. Mari setan, mari nafsu, kadang-kadang tergelecoh kita panggil. Jadi orang mukmin ni dia kena hadap kemurkaan Allah. Ada tiga biru ada. Pertama, Tuhan balas selalu atas dunia. Sakitlah. Dan memang banyak kita baca kan. Bila kita buat dosa ni, sama ada musibah mari, musibah zahir, adalah benar-benar dak tak kena, ataupun musibah hak batin. Nampak senang tapi hati tu somak. Orang buat dosa ni, orang mukmin, kalau dia benar mukmin, hidup dia tak tenang. Dia mari rasa murung, sedih, serabut. Dan semua tu adalah hukumnya atas dunia. Kadang-kadang hukumnya atas harta. Harta dia tak berkat, kena curi, habis, macam-macam. Kadang-kadang anak isteri. Ada ulama sebut, kita baca bab Raqaiq ni, dia kata, aku boleh perhati, kata ulama dululah, aku boleh perhati setiap kali aku buat dosa, beranak selalu anak bini aku. Isteri tak dengar kata, anak-anak liar. Bila aku perhati, apa jadi gini? Dia selepas aku buat dosa. Tu ingin benar tu. Ingin hukumnya ingin. Tapi kita panggil tu tanda Tuhan sayang. Hadis ni sebut kan. Bila Allah Ta'ala sayang pada hamba dia, maka setiap kali hamba dia buat dosa, Tuhan akan jatuh lalu hukumnya atas dunia. Dengan macam-macam cara lah. Dan hukumnya ni adalah ingin. Ingin lagu mana? Boleh ditangguh dan akan berhenti. Akan berhenti. Sama ada sehari, sebulan, setahun, 2 tahun. Tapi atas dunia ni kok mana pun dia bertukar kan. Hari sihat-sihat, hari sakit-sakit, hari senang-senang, hari susah-susah. Dia gitu. Atas dunia Tuhan buat gitu. Kita panggil kalau kita panggil Tuhan hukum selalu. Ada selagi kita panggil bila buat dosa kita taubat. Orang mukmin dia bertaubat. Dia bertaubat, dia istighfar. Tuhan apung dia tanpa balas atas dunia dan juga akhirat. Ni yang terbaik. Ni peranan taubat kan. Peranan taubat istighfar ni ialah dia buat dosa dia cepat-cepat taubat. Zakarullah
Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allah Taala puji dalam ayat ni sifat orang mukmin. Orang mukmin bila dia buat dosa, dia terus ingat Tuhan, dia taubat selalu. Taubat, istighfar, dia kata ya Allah, tak teruknya aku ya Allah. Tak ada orang dah boleh buat dosa aku kecuali Mu. Dia taubat sungguh. Pada masa ni Allah Taala suka dengan taubat tu, sampai Tuhan tak balas. Atas dunia pun Tuhan tak balas. Dia di akhirat pun Tuhan apa dosa dia. Ini terbaik. Yang ketiga ialah hak tadi. Yang ketiga ni hak ni. Iaitu orang yang bila dia buat dosa, dia tak taubat, dia Tuhan tak balas atas dunia, tapi Tuhan tunggu di hari akhirat hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sehinggalah Tuhan jumpa dia, Tuhan balas di hari akhirat dengan balasan yang paling sempurna, paling adil. Dah hak ni berlaku pada orang hak Tuhan benci, Tuhan marah. Jadi hak ni kita tak boleh jadi hak nombor 3 ni. Maknanya pada masa ni kak, taubat istighfar benar wajib. Tidak kita akan jadi orang yang tidak dirahmati oleh Tuhan. Jadi kita ngaji dah belum ni kan, bahawa kehidupan orang mukmin ni sama ada syukur ataupun sabar, ataupun dia hari tu dia kena taubat kerana dia tak syukur, kerana dia tak sabar atas kehidupan hak Tuhan kena hak terjadi pada diri dia. Ini hadis yang mengandungi kefahaman yang amat perlu untuk kita faham. Jadi bila kita tengok ada di antara kita sendiri ke kawan-kawan kita kena musibah atas dunia ni, jangan kita pandai seru. Kita kena bantu dia. Kena bantu, kita kena doa untuk dia. Kenapa? Kerana orang mukmin bila kena bala, Allah Ta'ala Maha tahu itu adalah rahmat Tuhan pada dia. Kita kena minta doa supaya dia Allah Ta'ala bersah. Ni Nabi doa ajar sama. Kita ke ziarah orang sakit ke, kita kena doa untuk dia. Dan kita minta doa depan orang sakit tu, Nabi ajar kita doa, minta doa apa ya Allah, puji alhamdulillah, puji bagi Allah yang telah beri aku sihat. Mung tak sihat tapi aku sihat. Kita ayat maknanya aku terima kasih Tuhan kerana hak mana mung sakit ni, sakit macam-macam sakit ni tak ada pada aku. Tapi aku juga doa supaya mung sihat. Jadi orang mukmin yang kena musibah ni, kita jangan pandai seru. Bahkan kita mesti tengok dia bahawa ni mungkin Allah Ta'ala nak ampun dosa dia. Lainlah orang hak kita panggil orang hak jahat, tentu dah jahat, tak erti, masa sakit pun tak mayai lagi. Ni kita panggil ni memang balasan Tuhan ni. Dia tak taubat ni heret papah dalam kubur ni. Atas dunia pun susah, dalam kubur lagi susah. Kenapa? Kerana Tuhan awak sakit pun tak erti nak taubat. Ada apatah lagi musuh Allah. Ada musuh Allah hak duk lawan agama. Orang ni orang hak kena musibah lagu tu memang itu hukumnya hak patut, dan tidak mengampunkan dosa. Ada dosa dia selagi mana dia tidak bertaubat balik pada Allah Ta'ala. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sambung, Imam Nawawi sambung dalam dalam hadis yang sama. Nabi bersabda, inna idhamal jazai ma'a idhamil bala, sesungguhnya besar balasan, besar ganjaran seseorang yang Allah Ta'ala beri ni, ma'a idhamil bala, merujuk bersama dengan besarnya bala hak menimpa dia atas dunia. Mana besar kecil ganjaran pahala di hari akhirat kelak adalah berdasar besar kecilnya bala hak menimpa seorang hamba di atas muka bumi. Maksudnya besarnya kelebihan bala musibah kepada orang mukmin. Kita baca hadis beliau ni kan, bahawa orang mukmin ni semua benda baik untuk dia. Dia hidup senang pun dia boleh pahala, hidup susah pun boleh pahala. Jadi dalam bab sabar ni, ya Allah Ta'ala tekan sangat bahawa sifat sabar ni sifat mulia, ialah supaya hidup kita ni boleh pahala 24 jam. Kita jangan ingat boleh pahala bila mari masjid semaya dak. Bukan duduk sepeta, duduk atas katil, berbulan atas katil tu pun berjalan pahala supaya orang mari semaya. Kenapa?
Kerana orang tu masa dia sihat dia mari masjid. Dah. Masa dia sakit dia tak boleh mari masjid kerana sakit. Maka Allah Taala kata pahala jalan. Pahala jalan. Jadi orang mukmin ni keadaan dia sepanjang masa dapat pahala. Cuma ada ni sebut pahala ni besar kecil lagu mana? Berdasar pada ujian Tuhan pada dia. Ujian dia pada Tuhan. Ujian Tuhan ni kita ngaji macam-macam kan. Ujian pada tubuh, pada ahli keluarga, pada harta dia macam-macam lah. Asalkan benda hak kehidupan tu dia tak senang, susah hidup dia, itulah bala Tuhan. Tapi berganti dengan ganjaran. Ganjaran banyak mana tu merujuk kepada bala hak dia atas dunia. Sebab itulah orang paling susah ni, orang paling banyak pahala Nabi. Kenapa Nabi banyak pahala? Sebab dia atas dunia dia paling susah. Kita baca hadis baru ni kan, Nabi demam kan, Nabi demam. Sahabat pergi tengok, ya Rasulullah, panah benar tubuhmu ni Rasulullah. Nabi kata, iyalah, aku tu hari sakit ni 2 kali mu, 2 kali umat aku. Kalau mu panah setara ni, aku tu hari ganda setara lagi. Sahabat kata, kalau begitu mu boleh palakan ni ya Rasulullah, berganda. Nabi kata, ada. Jadi sakit demi Nabi pun berganda, apatah lagi susu hak lain. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kita ni orang lain nak sesak kamu ada mai waktu dah. Ada mai bila orang hak lawan Islam umat Nabi, bila orang ni tak maya, dia ni aku tu email tiap-tiap minggu duduk khutbah, mai mak apa dak. Gi pun tidur. Kadang-kadang mari yang nak marah orang tak semaya kan kapung. Apatah lagi hak lawan. Rasulullah ada lagi tu. Kita ni hanya tupu aku, anak, bini, saing-saing. Mana kalau persekitaran kita ni molek, alhamdulillah kita puas hati. Kalau tak molek kita akan usaha anak-anak supaya semaya, bini tutup aurat, anak tina tutup aurat. Hak ni yang kepala kita duk serabut. Kalau anak kita malah kan, orang lain lah ikut dia lah. Kita segera tidak tanggungjawab kita. Adapun Rasulullah ni umat dia, berjuta umat dia hak hidup bersama dia, hak sampai kiamat ni. Dalam para Nabi tu, Nabi mikir belaka si orang umat dia. Jadi cuba bayarlah, bila Nabi tahu umat ni tak semaya, hak ni pula lawan agama, susahnya Nabi. Susahnya Nabi. Jadi Nabi terpaksa menanggung suatu yang besar. Nabi menanggung tu lah Allah Ta'ala kurniakan ganjaran terbesar. Ada hak kita doa lepas orang azan kan, wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata ati muhammadanil wasilatal fadilah. Ni kedudukan tertinggi di hari akhirat kelak. Hak kita berdoa, kita umat dia berdoa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna Allah Ta'ala, baik kita pergi. Wa inna Allah Ta'ala idza ahabba qauman ibtalahu. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala, kata Nabi, apabila Allah Ta'ala mencintai sesuatu kaum, bila Allah Ta'ala sayang kepada sesuatu kaum, ibtalahum, Allah Ta'ala akan uji mereka. Sayang tu yang uji. Kalau tak sayang tu helok gitu ya, duduk dalam tergelar dalam nikmat. Tu yang tengok dia orang ni bila duduk dalam nikmat, memang dia lemah, tak kurang bersyukur. Dia suka tak bersyukur. Kenapa? Aku hidup dengan nikmat. Bukan dia perasa Tuhan sayang ke dia. Hakikatnya Allah Ta'ala bila dia, hadis ni sebut, Allah Ta'ala bila Allah Ta'ala sayang pada satu kaum, antara cara besar Allah Ta'ala buat ialah Allah Ta'ala uji mereka dengan susah, dengan bala. Cuba tengok Palestin hari ni kan. Palestin ada orang tak faham tu kan, macam-macam kata kan, buat keputusan silap, duduk amil molek, ada tiba-tiba nak tunjuk bisa, kena bom hari ni, macam-macam lah. Tapi hadis ni sebut dah Allah Ta'ala uji, dah semakin besar ujian semakin banyak pahala. Siapa dia ni? Bukan seorang, satu kaum kita panggil, satu bangsa, satu rakyat lah, sebuah negeri Palestin tu kan ada susah hidup. Jadi Tuhan uji mereka. Dan bila Tuhan uji ni syarat dia sah je, fasabara, dia kena sabar, redha, serah, at-taslim, serah pada Allah. Sifat-sifat yang kita panggil Allah, aku ni serah diri padamu. Ada aku redha belaka. Kok mana berat pada jiwa aku sabar. Sifat besar ni membesarkan pahala. Dia tu hak Tuhan nak, tanda Tuhan saya.
Saya atas dunia ni tak nampak, sehinggalah Allah Ta'ala tunjuk di hari akhirat kelak dengan ganjaran pahala. Jadi ada ni sebut apa ni? Sesungguhnya Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala sayang pada sesuatu kaum, Allah Ta'ala akan uji mereka dengan bala. Faman radiya falahur ridha. Bagi siapa yang redha, redha ni tadilah sifat-sifat besar, bermula dengan sabar, redha, berserah diri pada Allah. Saat ditimpa bala ni, bagi siapa yang redha, falahur ridha, maka untuk dia adalah redha Allah. Bagi siapa redha dengan takdir Tuhan, maka Allah Ta'ala balas dengan redha Allah Ta'ala untuk dia. Memang layak lah. Itulah yang paling adil atas pada adil kita, paling kelebihan Allah Ta'ala. Wa man sakhita, bagi siapa yang marah, tak puas hati dengan bala, keluh kesah, bersoal dengan Tuhan, apa Tuhan buat lagu ni tak adil, mana dia sendiri marah dengan takdir hidup dia ni, falahus sukht, maka untuk dia adalah kemurkaan Allah. Mu marah dengan takdir aku ni, mu marah dengan bala aku buat untukmu ni, maka dia akan balik dengan kemurkaan Allah Ta'ala di hari akhirat. Ini jelas kan, menunjukkan bahawa menanggung kesakitan, menanggung ujian Allah Ta'ala adalah wajib. Kalau kita tak boleh nak tanggung, berganti dengan keluh kesah, marah, tak puas hati, Allah Ta'ala tidak kata saja, duduk saja, bahkan Allah Ta'ala marah. Siapa marah dengan takdir Tuhan, Allah Ta'ala balas dengan marah, dengan murka Allah Ta'ala. Ini tu apa semua kita baca malam ni, insya-Allah kita sambung lagi, ada banyak lagi hadis berkait dengan sifat sabar, insya-Allah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.